Ada sebuah bandar kat Amerika Syarikat lenyap terus dari peta. Bukan sebab perang atau banjir, tapi sebab satu kebakaran bawah tanah. Satu kebakaran yang dah menyala selama lebih 60 tahun. Dan sampai sekarang, api tu masih ada. Okey, sebelum semua ni jadi, kita kena faham dulu. Dulu, Centralia, Pennsylvania ni, pekan biasa je. Macam pekan-pekan lain pada awal tahun 60-an. Cuba bayangkan sebuah komuniti yang rapat. Semua orang kenal sesama sendiri. Kehidupan mereka ni banyak berkisar pasal kerja kat Lombong Arang Batu, kanak-kanak main kat jalanan. Memang nampak tenang. Langsung tak sedar yang ada malapetaka tengah membara senyap-senyap. Betul-betul bawah tapak kaki diorang. Lepas tu, pada tahun 1962, sesuatu terjadi. Mula-mula nampak macam benda kecil je, tak penting pun. Tapi, itulah percikan api yang memulakan pengakhiran untuk Centralia. Semuanya bermula dengan benda yang nampak remeh. Orang bakar sampah kat tapak pelupusan untuk bersihkan kawasan tu. Tapi, api tu, dia tak padam betul-betul. Dia senyap-senyap menyelinap masuk dalam terowong Lombong Arang Batu yang dah lama orang tinggalkan. Dan kat dalam tu, macam dapat buffet arang batu yang tak akan habis. Jadi, api tu pun merebak. Perlahan-lahan, senyap-senyap menjalar bawah satu pekan. Orang-orang pekan tu mula rasa pelik. Ada yang pening, rasa nak muntah, susah nak nafas. Tiba-tiba je, ada asap keluar dari celah-celah tanah. Tak ada siapa tahu kenapa. Rupanya, ancaman tu tak nampak. Gas karbon monoksida, si pembunuh senyap tu, tengah meracuni bandar ni dari bawah. Mula-mula cuma sakit misteri dengan asap. Tapi lepas tu, nak tengok lebih banyak video menarik dan mind-blowing? Jom ke channel YouTube Wow Mind Blowing dan jangan lupa subscribe, okay? Love you guys!